Boleh ke ubah khusus permohonan selepas dah hantar? Okey, ini berkaitan dengan permohonan di UP_TVET. So, untuk makluman anda, sekiranya anda dah mohon program-program bidang-bidang yang anda minat ataupun yang memenuhi syarat kelayakan di UP_TVET, sekiranya anda nak tukar bidang ataupun nak tukar institusi, saya cadangkan kepada anda tunggu pada tempoh rayuan nanti. Sebab untuk UP_TVET, tak silap saya, untuk sepanjang ni saya tak pasti betul ke tidak, dan mungkin UP_TVET boleh respon video ini nanti. Basically tak ada kemas kini. So kalau sekiranya anda nak tukar permohonan, anda boleh tukar permohonan pada tempoh rayuan nanti. Tapi basically kalau anda dah mohon tu, selalunya bidang yang anda dah layak ataupun yang anda mohon tu adalah bidang yang anda dah minat. So sekiranya pada tempoh tawaran institusi kepada anda tu anda dapat, cadangan saya setuju terima sajalah. Sebab takut nanti kapasiti penuh. So peluang untuk anda nak tukar pada tempoh rayuan nanti pula takut terlepas peluang pula. So cadangan saya, nasihat saya, anda dah apply, anda dah mohon, tunggu saja jawapan, dan sekiranya diterima tawaran, anda setuju terima saja.